Hi guys, so hari ni aku nak share dengan korang satu semi-D yang menarik, freehold, individual title, big layout, big land size di Gombak Heights. Let's go. So kalau korang tengok ni design dia, okay, sangat modern dan contemporary. Ni posh area kita. Okay, boleh fit 2 cars dekat depan. So kalau korang ada lebih lagi daripada kereta, korang boleh pecahkan lah. Okay, lebih daripada 2 korang pecahkan tiang ni, buang tiang dah boleh masuk lebih banyak kereta. Okay, oleh kerana kita semi-D, korang akan ada land belah tepi. Ni design dia daripada tepi. Boleh tengok rumah. So dia sangat moden, tanah all the way sampai ke belakang. Sebelum tu jom kita tengok dalam rumah macam mana. Okay guys, kalau korang ada EV car ataupun planning nak beli EV car, kat sini kita ada plug point untuk korang pasangkan EV charger. Okay, jemput masuk. Okay guys. So living room korang sangat luas. Okay, masuk jumpa living room dulu. Tepi ni you ada powder room. Okay, over here for your guests kan. Ruang tamu sebelah, powder room dekat sebelah. Okay, korang boleh tengok dekat living room kita ada pintu untuk terus keluar ke tepi. So ada 3 panel. Korang boleh bagi natural ventilation dan juga maximum natural sunlight. Okay, bila korang masuk ke sini, okay, ni semi-D, bermakna sebelah ada rumah orang kan. So kita sediakan satu airwell, okay, all the way sampai atas. So area sini korang nak buat garden, indoor garden boleh, nak letak jacuzzi boleh, it's up to you. Okay, sebab benda ni kita nak bagi ventilation dan juga natural sunlight. Okay, ni tangga pergi ke atas. So kita ada satu utility room sebelah ni. Ni kita masuk ke dining area. Okay, this is our dry kitchen guys. Ni adalah dining area. So dining area pun ada pintu untuk keluar juga. So boleh buka terus keluar belah tepi. Okay, dining sangat luas, sangat besar. Belakang kita ada satu guest room. Okay. So guest room ada attached bathroom juga. So ni sangat sesuai lah kalau jadikan guest room boleh, ataupun mana yang tinggal dengan parents kan, parents yang dah tua tak perlu naik tangga. Okay, sebab kita ada attached bathroom dekat dengan dapur. Okay, dry kitchen dekat sini. Dining area sana, wet kitchen dekat sini. So wet kitchen ni sangat besar, sangat panjang. Situ korang boleh buat storage. This is your wet kitchen. Ada maid's room kat sini. Dia ada their own bathroom juga. Saiz kita kat sini 5+1 bilik. Bilik air pun 5+1 bilik air. So sangat besar lah. Ni kita tengok yard dekat belakang pula. Okay guys, yard area korang. So ada tanah juga belah tepi tadi. So banyak space untuk korang berkarya. Nak buat swimming pool boleh, nak buat secret garden boleh, nak extend pun boleh. Kalau tak cukup besar kan, nak extend pun boleh sebab kita individual title. Okay. Okay guys, ni adalah ground floor. So ground floor ada living room, dining, kitchen, airwells dan juga satu guest room. Jom kita naik atas. So design dekat tangga dia, korang akan ada satu glass yang besar to give you maximum natural light. So tak gelap. Okay, bila nak atas ada lagi koridor untuk ke bilik. So it's full glass ya. Full glass bermakna rumah korang akan appear lebih luas dan lebih cerah. Okay, jom kita tengok master bedroom. Guys, sangat besar. Kat mana letak wardrobe? Over here. Okay, kita ada space memang untuk korang buat walking wardrobe terus. Okay, dia separate daripada sleeping area. So ni adalah master bath. Okay, ada sinki for his and her. Ada bathtub. Okay, shower area over here. Sangat besar. Master bathroom, walking wardrobe. Ni adalah master bedroom. Sangat besar guys. Okay, ni bilik master. Jom kita tengok belakang ada apa pula. Alright, kat sini ada lagi satu family area.
Okay, dia ada balcony. Okay, balcony menghadap ke belakang. So let's say korang nak buat macam garden area, nak buat gym ke, okay, nak buat mini theater pun boleh. Okay, sebelah ni kita ada lagi satu bilik. Ni dah ada dia own bathroom. Okay, bilik ni pun sangat luas. Kau boleh letak queen bed, king bed. Okay, cuba tengok belah sini. Okay, ni bukan dinding, ni sebenarnya adalah wardrobe. Okay, dinding ni sampai belakang sebenarnya. Tapi ni design dia buat macam dinding. Supaya nampak macam hidden. Okay guys, ni adalah level 1. So kita dah explore ground floor. Ni adalah level 1. Jom kita tengok level 3. Korang perasan tak? Korang nak naik tangga always cerah. Sebab you punya natural light ada kiri dan kanan. Okay, airwell dia sampai ke atas tetap full glass juga. Okay, atas ni ada lagi 2 bilik. Ni kita tengok yang belah depan. Okay, ni adalah junior suite belah depan level 2. Okay, ada balcony kat sini, boleh keluar terus. Okay, junior suite ni dia ada walk-in wardrobe. Kan, maybe you guys ada anak perempuan yang banyak baju nak letak barang, ada walk-in wardrobe. Ni dia punya bathroom. Semua bilik dekat sini ada dia punya ensuite bathroom. Okay, so semi-D 5+1 room, 5+1 bathroom. Ni bilik belah belakang. Mungkin ni bilik anak perempuan kot. Okay, so depan tadi ada balcony, belakang pun ada balcony juga. Ada dia punya own walk-in wardrobe space. Okay, ada dia own bathroom juga. Okay guys, memang best. Okay, layout yang besar dan luas. Okay, design yang modern dan contemporary. Maximum sunlight dan ventilation. Okay, so guys, kalau korang berminat nak view semi-D freehold, size besar, 5+1 room, 5+1 bathroom, okay, Gombak Heights, boleh contact saya sekarang. Thank you.